Ini adalah pokok bunga air mata pengantin ya. Pokok bunga air mata pengantin yang Pak Su tanam dalam pasu. Lebih kurang dah 3 bulan dia dah mula menjala ya. Dia menjala dekat pokok bunga raya ni. Dan sampai ke atas ya. Lepas tu kat sini Pak Su ada pelihara kelulut jugalah. Ni ada salah satu rumah kelulut ya. Rumah kelulut dia perlu dibuat macam inilah ya. Ya. Jadi kelulut ni akan hidup dalam rumah ni lah ya. Dan kelulut perlukan makanan ya. Dan salah satu kegemaran kelulut ialah bunga ya, air mata pengantin ya. Alhamdulillah selepas 3 bulan tengok ni, dia dah mula berbunga ya. Dia dah mula berbunga. Cantik kan? Warna pink ya. Berguna warna pink. Tengok tu. Ada 2 ekor kelulut. Dia datang. Dia nak cari makanan, dia nak isap dekat bunga air mata pengantin ya. Jadi harap banyak lagi bunga yang akan keluar ya, supaya lebih banyak kelulut boleh makan. Dan kemudian kelulut pulang ke rumahnya ya, dan menghasilkan madu ya. Dalam 3 bulan sekali Pak Su pun kutiplah hasil madu kelulut ya. Bagi tuan-tuan yang memelihara kelulut, eloklah tanam ya pokok air mata pengantin ya. Air mata pengantin ya. Memanglah pengantin sekarang dah tak sedih lagi ya, kerana tak mengeluarkan air mata ya. Tetapi yang gembira ialah kelulut ya, kerana dah banyak bunga air mata pengantin, mereka dapat cari makan ya. Baik, sekarang kita berjumpa lagi dalam kesempatan lain. Terima kasih.